Peminat kasut 3 stripe ni akan rasa bengkak bila tengok video ni. Sebab aku nak buat perbandingan antara kasut Adizero ni dengan kasut X-Tab 5.0 Pro yang baru ni. Korang save dan repost dulu video ni. Untuk kasut running, ada dua benda paling penting: energy return dan breathability. Energy return ni akan tentukan berapa tenaga yang korang dapat balik untuk setiap langkah korang. Dan untuk breathability pula, akan tentukan sama ada kaki korang tu rasa macam dalam oven ke tak lepas 1 jam berlari. So dua benda ni aku nak korang nilai sendiri dalam video ni. Okey, yang pertama, kita test energy return gunakan bola pemberat ni. Korang nampak tak beza dia? X-Tab 5.0 Pro ni melantun tinggi gila kan? Itu sebabnya energy return dia 75% tau. Dan untuk Evo SL pula, energy return dia 74.3%. Kalau on paper, beza sikit je kan? Tapi bila korang berlari jauh, perbezaan kecil tu korang akan rasa tau. Untuk setiap langkah, kasut ni akan push balik korang ke depan macam ada spring kat bawah kaki korang tau. Memang jimat banyak tenaga dan pace korang pun senang nak maintain. Okey, sekarang ni kita tengok breathability pula. Aku spray kat dua kasut ni, korang tengok mana warp yang lagi senang nak keluar. Korang nampak tak? Kasut Evo SL ni lagi lawas ventilation dia kan? Kain dia lagi breathable berbanding 5.0 Pro ni tau. So kalau korang nak pakai berjam-jam pun, kaki korang maintain sejuk dengan kasut Evo SL ni. So sekarang ni simple je. Kalau korang pening nak pilih kan, sebenarnya dua kasut ni memang padu tau. Kalau korang nak kaki tak panas pakai berjam-jam, nak rasa angin tu masuk bila berlari kan, kasut Evo SL ni memang sesuai untuk korang. Tapi kalau korang nak rasa rebound macam trampolin, nak jimat tenaga, nak hit personal best, kasut 5.0 Pro ni memang jawapan dia. Ramai dah pakai 5.0 Pro ni bagi feedback bila berlari tu rasa melantun macam ada spring tau. Kurang sakit pada tumit dan pace pun lagi senang nak maintain walaupun dah berlari jauh gila. Sekarang ni stok memang limited tau, especially untuk 5.0 Pro ni. Hanya untuk korang yang terawal je. So sebelum saiz korang habis kan, korang boleh klik link kat profile aku ni, lepas tu korang pilih item nombor 6.